Hi guys, let's talk about relationship. I'm no expert and pardon my look, okay? I'm no expert, but aku cakap daripada pengalaman aku lah. Dan apa aku rasa observation aku. Not to blame anybody, it's just pendapat aku, okay? So, relationship. Kita semua belajar how to be in relationship from our parents, okay? Not to blame them also, it's just that's the only model, role model. Mungkin daripada pakcik-pakcik ke, makcik-makcik ke. But the first source is still our parent. Okay. How they orang handle money, how they orang handle conflict they orang, how they being, be how they in that relationship with their partners. Okay. But this is not to blame them, okay? Because I can give this opinion, they can watch it also, okay? So it actually is universal for everybody. Okay. This is hard. I don't know why it's hard, but it's hard. Okay. Kita bagi satu situation lah. Contohnya lah kan. Contohnya. Kita bring our macam ketak selesaan kita kepada partner kita atas atas satu situasi. Okay. It can be both ways. Husband to wife or wife to husband or any other relationship. Okay. Sebelum mata aku ni jatuh, lebih baik aku cepat-cepat kan. So it can be both ways. But dalam cerita Melayu saya cakap, awak ni ada-ada je lah. Korang ingat balik, siapa selalu cakap benda tu kat korang? Masa korang bagi tahu, kan? Masa kecil-kecil korang bagi tahu, dia ni, aku rasa something lah dekat dia ni. Aku rasa marah lah dekat dia ni. Apa yang orang akan cakap kat korang? Kau ni macam-macam betul? That's what you did. Kan? Kalau dah cerita Melayu tu lah kan. So kalau anak kita kan, tak payah nak cakap macam tu kan. It's true for them away. It's true for them. They feel that how come you say that kau ni ada-ada je lah. Apa kau tengah bagi tahu dia? Feeling dia burden. Kau tak sanggup nak dengar. Tak relevan bagi kau. And ataupun ada setengah cerita Melayu lagi kan. Mana ada aku buat macam tu. Ada ke tak ada ke, orang tu feel that dia rasa macam tu. Kan? Bila kau buat macam tu, kau gaslight dia, feeling dia. Senang aku bagi terms ni, nak cakap apa pun cakap lah kat aku kan. Kenapa aku bagi terms ni? Senang. Nanti korang Google apa gaslight. Susah apa? Kalau nak cakap, banyak rules jadi human ni. Your choice lah. You choose your heart. And kau rasa kau tak belajar sekarang, kau tak kena belajar nanti. Yeah. So, apa? Macam
Contohnya lah, kita ambil satu suami dia cakap, mana ada, aku tak rasa, aku tak macam tu pun. Kan, yakinkan pula kan. Feeling dia tu tak betul. Kesian kat orang yang rasa tu. Feeling dia betul. Okay, dia rasa something. Betul lah tu, dia rasa something. Macam mana nak explain lagi? Memang kita dekat Malaysia ni, pasal mental ni, kita sangat infant. Kita masih bayi, orang kata kan. Okay. And then, lepas tu korang tanya aku lah. En, kalau kau semua benda tak boleh nak cakap apa, aku nak cakap banyak betul lah role kau ni Cakap lah apa yang kau rasa. Ya, aku tahu kau trigger sebab macam maybe partner korang ke, wife korang ke, sebab korang tu cuba macam nak pinpoint kan, satu tindakan korang yang buat dia rasa macam tu. Okay. Cakap, macam ni lah contohnya kan. Dia kata, weh, abang, sayang, terasa lah abang cakap macam tu. Rasa macam tak dihormati. Kan? So, macam mana? Apa kita nak buat? Nak cakap, awak ni ada-ada je lah. Atau nak cakap, mana ada? Saya hormat awak. Awak bukan-bukan je. Atau acknowledge dia. Sebab apa? Kalau korang tak fikir, kalau korang kan ada anak, korang akan buat benda ni kat anak korang, benda ni takkan putus. Okay. Apa? Okay. Situasi tadi lah. Abang, ayah terasa lah kat abang. Abang cakap macam tu, ayah rasa dia rasa tak dihormati. Depan orang abang cakap macam tu. So, ayah rasa tak dihormati. Okay. Ya ke yang sorry sayang sebab saya rasa macam tu. Abang tak ada, bukan kata tak terfikir, tapi macam tak ada niat pun nak sakitkan sayang, tapi mungkin tak ada awareness tu. So for that, I am sorry and I love you. Come here, abang peluk. Yeah. How hot is that? How hot a guy like that, Come here, my king. So that's the thing. And bukan nak kau avoid conflict. Like, sekejap aku malas cakap. Nanti aku cakap. Tapi kita still address. Dia still bagi tahu dia feeling dia, and kita terima. Like, bukan terima yang maybe kita rasa macam, ya ke aku ada buat macam tu? Aku bergurau normal je, macam biasa je. Kan? Tapi dia rasa something. So kita acknowledge dia. Okay. Ya ke, rasa dia tak dihormati ke? Okay. Dan kita minta maaf sebab apa? Sebab kita masa tu kita tak aware. And because of that, kita minta maaf. Tak ke harmoni relationship tu. Wife pun sama. Bang terlupa tutup lampu. Ataupun itu tak sangat lah kot. Contohnya, bukan maksudnya husband pula cakap, awak ni hari-hari lupa tutup lampu. Kan? Tutup lampu. Cuba awak keluar tutup. Kadang-kadang saya penat untuk tutup dan pergi check awak. So, boleh tak kita sama-sama? Kan, tolong check, tolong tutup lampu lepas kita guna. Takkan kita sebagai wife pun nak cakap, itu pun nak mengungkit, itu pun nak mengomplain. Kan, tolong untuk lampu je pun. Tu nak jadi drama lah tu.
Kenapa tak cakap bang? Oh iya ke bang? Okay, sorry. Tak sangka pula tindakan ni buatkan abang rasa macam ni, kan? Minta maaf abang. Nah, eh, korang tak perlu nak ajar anak korang nak pergi hantar sekolah. Dan dengan korang ada awareness macam ni, anak korang tengok, dia dah belajar nilai-nilai murni, okay? Sebagai seorang anak, kan? Kita jadi macam ni, kenapa? Apa yang kita lihat masa growing up? Okey lah, tak apalah, mak bapak kita tak ada peluang untuk macam ni, untuk belajar, kan? Yang betul-betul kaya je mampu akses ilmu ni. Tapi kita sekarang di hujung jari, kan? Sebab nak tak nak dah lah. Okay? So, tak kecomel kan perempuan yang tu, kan? Aku pun cubalah nak jadi macam tu, kan? It's about communication, yes. Dan sometimes bila kita nak sampaikan tu, bila kita yang nak express apa yang kita rasa, yang bukan senang macam rasa macam like, oh like really trigger kan. So sometimes tempat tu, masa tu tak kena, end up dia jadi dengan emosi, kan? Apa yang nak kita sampaikan tak dapat, kan? So mungkin take a deep breath, tengok, jangan pula tak express, kan? Sebab kalau melibatkan dua-dua pihak, better lah express, kan? Kalau tak, sekarang gila pula kan dia. Lepas tu okey, berbalik pada wife tadi yang dia luahkan perasaan dia. Wife pula kena do inner work sikit lah. Dan kenapa dia rasa disrespect macam tu? Tanya diri, kenapa aku rasa disrespect macam tu? Bila first time aku rasa macam tu? Betulkah aku disrespect? Tidak dihormati? Ataupun hmm, ada yang berlaku dekat past aku yang menyebabkan aku jadi macam ni? Normally lah yang aku duk buat inner work, kan? Bila korang tanya dia korang tu, diri korang akan jawab. Subconscious korang akan jawab, dia akan tunjuk kat mana situasi yang kau rasa macam tu. Even benda tu kadang kau terlupa tu, kau tak ingat dah, tapi subconscious kau ingat, dia akan beritahu kau, kejut kau. So yeah, do inner work sikit. And okay, so sampaikan satu masa self worth kau dah tak peduli dah. Dia respect aku, so but aku respect diri aku, so what? It's about you now. Kenapa kau nak cakap dengan orang macam tu? Kenapa kau nak disrespect orang macam tu? It's a nice attitude untuk rasa nak buat orang nak disrespect orang macam tu. It's about orang yang disrespect lah. Not about you lah. Sebab you are so comfortable in your own skin, kau tak peduli. Kau tak peduli. Sebab kau tahu kau deserve to be respect, layak dihormati, and kau pun hormat diri kau. Bila satu situasi yang sangat-sangat macam memang kau rasa tak hormat, tak dihormati langsung, and rasa benda tu sangat rude dan tak patut kau belah. Dan ni bukan nak kata kerja mudah. Kerja tu tak mudah. Kerja tu tak ambil masa yang lama. Tapi yang kau nak face tu, yang kau nak cari tu, sampai aku ni kadang macam merengkam, macam like what? And that's the thing. So apa aku lagi nak cakap? Macam husband tadi dia cakap pasal kenapa tak tutup lampu, kan? Dia rasa penat. Sebab deep down dia rasa, tanya diri dia, kenapa dia rasa macam tu? Kenapa dia rasa trigger? Benda tu trigger emosi dalam diri dia. Dia rasa macam marah. Dia rasa trigger. Mungkin dia rasa daripada kecil, dia rasa dia yang always kena jaga.
Kalau dia tak jaga, penat kan. Tak ada ke orang nak jaga dia pula. Biasa macam tu kan. So kau bayangkan a, a woman and a man like that, they will become so emotionally matured that look like a divine feminine and masculine, like a king and queen. Is so hot. Cakap meremang. Cakap meremang. Aku tak tahu benda ni semua. Aku tak tahu. Like, I wish I know all this sooner. But it's okay. At least I know now. Right? Alright. Thank you for watching. If you guys have any kind of video that want me to like comment lah pendapat aku kan, like comment down below. And like I said, I open for one-on-one session. Comment down below also. I'll contact you or DM me on my Instagram. Description ada kat bawah. Details dalam description box. And thank you for watching. Bye.